Kita baca Tabduratul Iman dulu. Kita dah baca sampai Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil, Malaikat Maut, Malaikat Israel, sampai malaikat yang ke 5 kan, Malaikat Hafazah. Dia malaikat yang 10 yang kita wajib tahu tu, kita dah sebut kan, itu kita dah tulis kan. Itu 10 yang ni ada dalamnya, ada tambahan lah. Antaranya inilah Malaikat Hafazah panggil, Malaikat Hafazah ataupun yang memelihara. Okey, yang kelima Malaikat Hafazah ataupun Malaikat inilah yang memelihara manusia daripada kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan. Maka manusia terpelihara daripada sebarang kejahatan melainkan qada dan qadar. Qada kan, dan qadar. Maksudnya qada ni ketetapan Allah, di azali lah qada. Ataupun qada dan qadar yang Allah telah tetapkan sejak azali tu kan. Apa juga yang Allah tetapkan azali tak boleh diubah dah. Qada ketetapan Allah ni. Azali ni maksudnya sebelum Allah ciptakan semua makhluk, Allah dah tulis. Semua tertulis di Lauh Mahfuz lah, di catatan mahfuz, lauh. Ketetapan manusia, segala makhluk, segala apa juga yang bergerak, setiap zarah yang bergerak, semuanya dalam ketetapan Allah. Qada. Jadi semua boleh terpelihara daripada kejahatan dan kebaikan melainkan apa yang telah aku tetapkan, qada dan qadar. Apa juga yang berlaku lah, baik ke buruk ke, semuanya tak lari daripada qada dan qadar Allah ni, tak lari. Semuanya berlaku tepat atas ketetapan Allah tu. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu mu'aqibatum min bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allaha la yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Maksudnya bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaga. Tiap-tiap seorang kita ada malaikat yang menjaga. Syaitan pun ada juga, dia hantar qarin tu. Ikut kita. Tengok kita ikutkan, kita kuatkan malaikat tu ke ataupun kita kuatkan syaitan kan. Antara cara kita kuatkan syaitan tu, kita masuk rumah tak bagi salam. Dalam hadis Nabi sebut, bila seorang masuk rumah tanpa bagi salam, syaitan tu kata pada yang lain, dia kata, kita malam ni ada tempat tinggal. Itu yang kita balik lewat-lewat malam, kadang atau balik rumah malam, ada benda mengikut masuk rumah. Ada tempat tidur. Lepas tu bila kita makan, tak baca bismillah, tak sebut nama Allah, malam ni kita bukan sekadar tempat makan, tempat tidur, bahkan kita dah makan makanan. Itu jadi kuat. Kita bagi dia makan, kita bagi tempat tidur. Anda kata kita terlupa baca bismillah pun, tengah-tengah makan baca bismillah, Nabi kata
Bismillah awwalahu wa akhiruhu, dapatkan balik bismillah. Dia makan banyak tu dia akan muntah balik. Jadi terus boleh baca bismillah boleh lah. Bismillah awwalahu wa akhiruhu. Jadi dia akan muntah balik. Jadi lemahlah syaitan tu. Jadi ilham kepada kebaikan oleh malaikat hafazah ni kuat lah. Jadi penjaga tu malaikat tu bersilih ganti dari hadapannya dan dari belakang. Belakang ada, depan ada yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini bukan maksudnya manusia kita ni ada kuasa, tak ada. Semua berlaku atas ketetapan Allah. Kita usaha tu atas nama usaha dan ikhtiar semata-mata kan. Jadi Allah tengok usaha dan ikhtiar kita juga. Kalau kita bersungguh Allah bagi, kalau tak bersungguh Allah tak bagi. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada suatu kaum bala, bencana sebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak ataupun menahan apa yang telah ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadanya. Hanya Allah saja boleh lindung. Macam banjir je lah. Musibah mudarat. Tapi setiap di balik musibah tu semua tu ada kasih sayang Allah di situ. Allah nak peringat kita lupa pada dia peringat dengan cara-cara macam-macam. Cara peringatan Allah ni kadang-kadang dia bagi ringan-ringan, kita lupa juga, dia bagi lagi, kita lupa juga, dia bagi berat sikit. Macam tu lah. Indonesia tu Sumatera tu juga orang terbang hutan tu punca dia. Memang salah satu itu sebab-sebab kan. Allah punya. Salah satunya kita pokok-pokok semua, kita pokok-pokok tu pasak bumi kan. Jadi kita kadang kita terbang tak ada perancangan, tak ada apa hasil apa bumi tu kita tak pun Allah marah juga kalau kita melampau batas. Balak tu kan bukan nak duit dia jual. Boleh kita guna hasil bumi tu tapi jangan melampau kan. Disebabkan manusia tu melampaui batas, aku turunkan balak tu. Okay. Keterangan ayat. Sesungguhnya pada diri seseorang manusia itu ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawalnya. Mereka sekali-kali tidak meninggalkan manusia itu bersendirian, tak pergi, tak tinggal. Bahkan sentiasa menemaninya dan bersama setiap masa dan ketika, siang dan malam, dari pelbagai penjuru dan pihak, dari hadapan, belakang, kiri, kanan dan atas bawah. Mereka sentiasa mengawasi manusia ini dari bahaya-bahaya yang zahir dan yang tersembunyi. Demikian inilah dilakukan dengan perintah Allah. Jadi malaikat nak jaga kita ni pun dengan kita sentiasa jaga amal juga. Contoh macam kita keluar dari rumah kan baca ayat kursi. Ini salah satu ayat kursi ni dia ada 70,000 malaikat yang menjaga. 70,000. Jangan lupa ayat kursi ni. Lepas tu kita keluar kadang ada kena ganggu ni. 70,000 malaikat tu malaikat ni lah hafazah lah. Malaikat yang hafazah. Itu sabit pada ayat hadis Nabi sebut. Jadi kita keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Lepas tu sambil berjalan nak pergi ke kereta ke lori ke, baca ayat kursi. Naik atas kenderaan, baca lagi doa naik kenderaan. So agak perjalanan kita tu agak pelihara. Tak adalah jin syaitan mengacau kita. Ada penjaga ni, malaikat hafazah ni yang melihara kiri kanan atas bawah. Tak boleh nak kacau tu. Bukan makhluk halus je, makhluk yang kasar ni pun tak boleh buat apa tu. Kita jaga ayat kursi tu jaga. Kalau dalam kereta pun dah tengah bawa-bawa tu, kalau teringat nak baca tu kan. Tak mesti sekali baca. Orang sibuk sangat nak ada kadam apa kan. Ni baca ayat kursi ada penjaga 70,000 Bodyguard ya? Bodyguard. Allah hantar. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang diturunkan kepada suatu kaum itu dari pelbagai nikmat, sehinggalah mereka sendiri yang mengubahnya apa yang ada pada diri mereka sendiri. Usaha dan ikhtiar dulu kita.
Selebihnya atas kehendak Allah nak jadikan macam mana, nak bagi kita macam mana, itu kehendak Allah. Tugas kita usaha dan ikhtiar dulu untuk ubah diri kita. Nak rezeki pergi cari, nak makan minum kena pergi kerja, itu semua usaha ikhtiar. Nak sesuatu kita kena usaha ikhtiar. Selebih tu orang nak bagi sikit ke banyak ke, dapat tak dapat ke, itu keputusan Allah lah. Sehinggalah mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka dari kelakuan cantik, kelakuan yang elok, kepada kelakuan yang buruk, tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala dengan melakukan penderhakaan kepada Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. La in syakartum, kalau kamu bersyukur pada aku, la azidannakum, aku akan tambah berkat pada tambah keberkatan lah. Rezeki kita tak boleh tambah lah, tambah berkat. Dia banyak tu, tapi dia boleh guna manfaat dia banyak, panjang. Rezeki kita walaupun kita dapat RM10, tapi macam kita belanja RM100, contoh kan, berkat. Rezeki banyak tu je. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur atas nikmat aku, tak guna nikmat yang kita dapat untuk taat kepada Allah kan, guna untuk maksiat, lupa pada Allah. Inna azabil syadid, azab amat pedih. Antaranya azab pedih ni di dunia pun akan sempit rezeki dia. Rezeki sempit, susah dapat. Dia kerja susah payah pun susah. Itu tanda-tanda Allah sempit rezeki. Apabila Allah menghendaki kebinasaan dan azab sengsara pada sesuatu kaum itu, maka tidak berkuasa dan berkemampuan. Tak ada satu manusia pun, makhluk pun yang berkuasa ataupun mampu oleh malaikat-malaikat hafazah dan yang lain daripadanya untuk menolak. Malaikat hafazah pun tak boleh tolong kita. Kalau Allah dah tolak bala, turunkan bala pada kita, malaikat hafazah pun tak boleh tolong. Melainkan kita duduk atas jalan taat perintah Allah, bukan atas jalan maksiat. Selagi itu kita ada penolong daripada Allah, penolong pada malaikat. Kalau kita tak taat perintah Allah, malaikat hafazah pun dia angkat tangan. Ini buat tak tahu kan. Orang yang taat perintah Allah. Itu kadang-kadang kalau kita biasa jaga amal kita kan, terutama ayat kursi, kadang-kadang kita terlelap dalam kereta pun, makro selip lah contohnya lah, mungkin dia akan tolong kita. Buka betul itu masih lagi tetap atas jalan. Sedar ya. Ada orang makro selip walaupun tu saat dia boleh dah tak masuk, dia buka betul dia dah menjunang bawah. Auzubillah. Jadi malaikat hafazah ni antara dia jaga kita. Maka tidak ada pada kaum tersebut penolong dan pemelihara daripada apa yang dikehendaki oleh Allah dari yang demikian tu. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menegah dan mencegah dari azab dan bala bencana Allah selain daripada Allah. Tak ada satu pun yang boleh tolak melainkan dengan izin Allah. Berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharatul Tauhid, dalam kitab Tauhid, bikulli abadin hafizuna wakalu, sang kecil, wakatibuna khairatan ayyahmilu min amrihi syai'an fa'al walau zahil hatta anina fi tulisan kecil kan, fil marada kama nukillah. Artinya pada tiap-tiap hamba yang mukallaf, yang diwakilkan, hamba yang dah balik akhir balik, diwakilkan malaikat hafazah. Allah wakilkan tu malaikat hafazah untuk ikut kita, untuk ilhamkan, suruh benda-benda baik. Jadi kalau syaitan pun, iblis dia akan hantar juga korin untuk ikut kita. Bila kita mati, dia tak mati. Jadi malaikat ni dia akan ilham benda-benda yang baik. Kalau kita kuatkan dia lah, dia kuat. Jadi ilham kepada kebaikan tu kuat, kita buat amal pun kuat.
Dia sentiasa bisik benda-benda baik kan. Kalau syaitan tu yang kuat, dia bisik benda-benda kejahatan tu yang kuat. Jadi pada tiap-tiap hamba yang mukallaf itu diwakilkan malaikat hafazah yang menyurat, mencatat akan sekalian amal manusia, baik keadaannya ataupun jahat, dan tiada ditinggalkan daripada perbuatan manusia sesuatu yang pun yang dikerjakan. Dia kata sini malaikat ada tu, kata ulama kata ada kata malaikat hafazah ni yang tulis catatan amal kebaikan keburukan, tapi ada ulama kata tak, malaikat yang tu raqib atid kan. Lepas tu dia letak di sini malaikat hafazah ni. Ada pendapat ulama kata malaikat hafazah ni yang mencatat amal, ada setengah ulama kata tak, lain, raqib atid yang catat amal kebaikan keburukan ni. Malaikat hafazah ni dia adalah benda-benda kebaikan. Dan jikalau lupa sekalipun hingga merintih ataupun mengerang dalam sakit pun, sekalipun ditulis malaikat raqib atid ni. Kalau ada pendapat kata malaikat hafazah, ada kata malaikat raqib atid, dia akan tulis setiap patah perkataan kita. Contoh kita sakit kan, kita mengeluh aduh tu pun ditulis setiap patah. Nanti bila dia pertukaran malaikat tu, dia akan asingkanlah perkataan yang ada pahala, yang berdosa, yang tak ada sia-sia tu. Lepas tu kita kena cakap benda-benda baik ya. Cakap mencarut pun ditulis. Auzubillah. Dalilnya sebagaimana dikhabarkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Imam Qurtubi berkata malaikat hafazah tidak meninggalkan hamba ataupun tak berpisah daripada seorang tu, bahkan sentiasa bersama hamba selama-lamanya. Selama-lama. Malaikat pada 3 hajat. Dia semua keadaan dia akan ikut kita. Malaikat pada 3, iaitu ketika qada hajat, ketika buang berak kencing, maksudnya masuk tandas lah, dia tak ikut. Ketika jima' bersama isteri, dia tak ada, dia tunggu di tempat lain lah. Dan ketika mandi, perbuatan kesimpulan yang maksud 3 perbuatan buka aurat ni dia tak ada. Aktiviti kita buka aurat, masuk tandas, tak ada, dia tak ada, dia tak ikut. Ataupun jima' dengan isteri, tak ada dah malaikat hafazah. Betul. Tapi syaitan ada lah, syaitan ada. Nabi kata kalau bersama dengan isteri tak baca doa jima'. Tahu doa kan? Dah beberapa kali jima' ni. Doa tadi doa jima'. Masa dah berpuluh-puluh kali dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Tapi kalau kita tak hafal, minta berlindung pada syaitan lah. Tak apa. Tapi hafal tu lebih baik lah. Kita kalau kita makan gambar kita minta tu anak dapat anak yang baik-baik baguslah kan. Ya. Minta doa pada Allah. Dia apa pun sekurang-kurangnya pun doa pun Nabi sebut nama Allah, syaitan tak boleh dah. Kita buka aurat pun kena sebut nama Allah. Antara doa Nabi sebut bismillahirrahmanirrahim tu. Bila buka aurat tu, dia tak boleh nampak tu aurat. Lepas tu kita masuk tanda pun, sebelum masuk tanda baca doa. Dia tak boleh ikut kita masuk tanda. Ramai orang jatuh dalam tanda ni. Sebab tu tempat dia. Jadi aktiviti buka aurat ni dia tak ada lah. Masuk tandas dan jima' isteri, suami isteri ni tidak ada. Daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bilangan malaikat yang ditugaskan kepada anak Adam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam 10 malaikat pada waktu malam, 10 duduk kita. Dan 10 malaikat pada waktu siang. Ini belum baca ayat kursi hari ni. Ayat kursi 70,000. Okey, 10 malam, 10 siang. Satu daripadanya di sebelah kiri, dan satu lagi di sebelah kanan anak Adam. 2 daripada hadapan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Daripada 10 tu kan, 2 daripadanya di hadapan dan belakang,
Dua daripadanya lagi atas, dan dua atas bawah lah tu, atas bawah, depan belakang, dan dua bahu anak Adam, kiri kanan. Dan atas bahu dua daripadanya lagi atas dua bahu, duduk atas bahu ni. Masuk aku. Satu daripadanya di atas ubun-ubun anak Adam, atau ubun pada. Ubun atas kepala kan? Tapi malaikat ni dia bukan macam duduk berpijak tu kan. Dia macam mana orang lah, mungkin di atas. Jika anak Adam itu merendahkan diri, diangkatnya. Jika anak Adam sombong, maksudnya rendahkan diri itu tawaduk. Tawadukkan diri, dia angkat, maksudnya dia muliakan orang tu lah, dengan dijaga orang ni daripada dihina. Jika anak Adam itu sombong, meninggikan diri, diturunkan, dihina orang dia. Maksudnya jaga dia. Agak-agak dia macam nak sombongnya, dia macam ditegur kan. Jadi dia sedar. Dua daripadanya lagi atas dua bibir mulut Adam, kat mulut. Dan malaikat yang ke-10 maksud jaga mulut kita pun, dijaga percakapan kita daripada benda-benda cakap, benda-benda orang apa, dia jaga. Dan malaikat yang ke-10 ditugaskan memelihara dan menjaga anak Adam daripada ular, daripada dimasuki ke dalam mulut anak Adam. Daripada ular masuk mulut. Ataupun ular ni masih simbolik kepada benda-benda macam kita tidur kan. Kita tak boleh nak cegah semut nak masuk ke, apa benda lipan nak masuk dalam mulut ke, dalam hidung kita ke, kan, dalam baju kita. Malaikat ni akan tapih. Kita tidur, malaikat akan jaga. Tak perasan kan? Binatang berbisa ke, atau makhluk halus nak dekat, makhluk jahat ke, dia akan jaga. Semut juga kan? Semut kan masuk hidung, masuk, kita mana boleh tahan lah. Berkata Ibnu Atiyah, setiap anak Adam ditugaskan kepadanya 400 para malaikat, mulai jatuhnya nutfah dalam rahim, masuk air mani dalam rahim perempuan, sehinggalah ia mati. Kalau kata 10 pagi campur dengan 70,000, apa, 70 campur 10 kan, sekurang-kurangnya tu. Kalau kita tambah dengan kursi lah. Lepas tu doa sebelum tidur, ambil wuduk sebelum tidur, tu malaikat akan jaga. Okey, Allah alam. Malaikat yang ke-6 ni malaikat yang meniupkan roh anak-anak dalam perut ibu dan menetapkan segala ketetapan. Okey.